Seorang pemilik kedai kasut terpakai telah menyentuh hati ramai apabila dia memberi sepasang kasut sukan percuma kepada seorang pelajar kurang upaya penglihatan bernama Qayyum. Qayyum, seorang murid tahun 5 dari SK Pendidikan Khas Jalan Batu, Kuala Lumpur, memilih kasut itu untuk membantunya dalam larian. Tindakan baik pemilik kedai ini membuat Datuk Qayyum menangis terharu. Pemilik kedai turut berpesan kepada Qayyum untuk belajar rajin-rajin dan membantu datuk neneknya. Ini menunjukkan bahawa pemberian dari hati akan menghasilkan senyuman dan tangisan sebagai hadiah terbesar. Ini abang nak bagi free dekat Qayyum. Bagi free? Bagi free? Abang nak bagi free ni. Okey, suka tak? Suka? Suka bagi free. Suka bagi free. Aduh. Ni abang belanja untuk Qayyum tau. Okey. So Qayyum pakai kasut ni, ingatlah kedai ni, okey. Nanti ajaklah kawan-kawan datang kedai sini tau. Kasut Qayyum, okey. Okey, belajar rajin, okey.